Metadikol boleh melambatkan penuaan dan memanjangkan usia. Ini kerana ia menghalang gen BCAT1 dan sialidas dari aktif. Kedua-duanya adalah penyebab tubuh badan kita semakin tua. Selain itu, telomerase memainkan peranan penting dalam penuaan manusia, fungsi sel stem dan memanjangkan hayat. Telomerase ialah enzim yang bertanggungjawab untuk memanjangkan telomer dalam sel. Selain itu, ia menghalang telomer memendek untuk setiap pembahagian sel, meningkatkan bilangan pembahagian sel dan pada masa yang sama, ia membaiki DNA yang rosak. Sel kita boleh membahagi kira-kira 40 hingga 60 kali sebelum apoptosis. Metadikol meningkatkan aktiviti telomerase sehingga 16 kali ganda, meningkatkan bilangan pembahagian sel, memanjangkan hayat sel, mengekalkan ketumpatan sel, jinsim sel dan kualiti untuk memanjangkan hayat. Metadikol membantu menggalakkan pembiakan sel stem pluripotent menjana semula dan memulihkan sel, memulihkan fungsi organ, anti penuaan dan mencegah penyakit degeneratif. Pada masa yang sama, metadikol meningkatkan fungsi gem kloto sebanyak 4 hingga 10 kali ganda, meningkatkan kesan anti penuaan dan anti kanser, membantu menghalang kanser payudara, kanser pankreas, serangan jantung, diabetes dan penyakit degeneratif. Di samping itu, metadikol membantu mencapai anti penuaan, menggalakkan metabolisme, meningkatkan tahap tenaga dan mencegah penyakit degeneratif dengan menggalakkan sintesis NMN. Selain itu, metadikol membantu melindungi dan mengekalkan panjang telomer dengan meningkatkan tahap vitamin C dan mencapai anti pengoksidaan, anti radang dan mencegah penyakit kronik dan penyakit berjangkit. Metadikol mencapai kesan kecantikan kulit dan rambut melalui mekanisme yang berbeza. Pada masa yang sama, metadikol meningkatkan tahap vitamin C dalam badan lebih daripada 3 kali ganda. Vitamin C mempunyai sifat antioksidan dan anti radang yang tinggi yang berkesan melembabkan kulit dan menyuburkan rambut. Ia boleh mengekalkan kolagen dan menghalang melanin untuk mencapai kesan pemutihan, anti radang dan anti kedut. Selain itu, metadikol membantu memanjangkan kitaran hayat sel kulit dengan meningkatkan aktiviti telomerase sehingga 16 kali ganda. Ia juga boleh meningkatkan sel stem pluripotent untuk menggalakkan pertumbuhan semula sel kulit, membaiki sel, mengurangkan kedutan dan menganjalkan kulit. Metadikol juga boleh meningkatkan metalotonium, menghalang kulit daripada pengoksidaan, penuaan atau kanser dan pada masa yang sama menghalang kulit dari logam berat dan sinaran UV dan juga melambatkan pertumbuhan berlebihan lapisan luar kulit. Metadikol juga boleh mengawal kapilaridu dan defensif untuk mencapai kesan anti radang dan anti bakteria, menggalakkan penyembuhan luka dan mencegah keradangan kulit. Selain itu, metadikol boleh mengikat reseptor androgen, membantu mengawal tahap androgen, melindungi akar rambut, meningkatkan kualiti rambut dan menjana semula akar rambut. Dengan mengikat reseptor vitamin D, metadikol boleh mengawal sistem imun, mencegah jangkitan pada kulit, kepala atau akar rambut, mencegah keguguran rambut dan menggalakkan pertumbuhan semula rambut. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.